Shower stop valve, cara tukar kartris ceramic disc. Take note, jenama berbeza, saiz kartris berbeza. Beberapa jenis stop valve untuk shower. Yang merah ni, yang Hemos set dengan ni sekali. Sleeve dengan bulat ni. Ini spare part Hemos. Pendek sikit daripada yang ini pada manufacturer lain, kedai lain. Dia panjang sikit. Segi body nak ikat ke dalam thread boleh. Cuma masalah dia kat sini ialah bila dia panjang. Okey, satu isu saiz ni tak sama, gigi ni tak sama dengan ni, tak boleh masuk. Lepas tu dia panjang sikit lah. So berhati-hatilah kat situ. Kalau nak beli valve, kalau dah beli Hemos, lepas tu nak beli spare part valve, beli dengan seller yang jual Hemos juga. Kalau ni panjang daripada seller lain, tak ngam lah. Boleh pasang. Sebenarnya nak tutup handle ni tak boleh. Satu dia lebih panjang, satu saiz depan ni, gigi dia tak ngam dengan ni. Tak ngam dengan handle Hemos ni. Dari segi nak ikat dia ke dalam thread, okey. Okey, tu lubang shower head. Okey, kita thread on. On, okey. So, boleh. Dari segi nak masuk dan ikat ke dalam, okey, tak ada masalah. Cumanya dari segi finishing kat sini, handle dia, kalau lain manufacturer tak boleh masuk, saiz tak sama. Lepas tu panjang ni pun dia lagi panjang daripada yang Hemos pendek sikit. Nak buka cartridge valve dia, saiz dia untuk seller ataupun manufacturer yang lain saiz lah. Ada yang kalau macam ni 17, kalau yang Hemos 15, yang merah 15. Lepas tu ada juga yang 14. Okey, pasang dan pusing lawan arah jam, buka. Takkan boleh lah, sebab tak tutup stop cock kat luar. Tutup stop cock tu baru buka boleh. Spanner tak boleh pakai sebab dia tak sampai access ke dalam. Kena pakai socket box yang panjang, hex tu. Spanner tak boleh pakai. Okey, tutup dulu stop cock. Tutup stop cock yang supply air ke toilet. Okay, stop cock dah tutup. Okay, dah tak ada. Okay, ni masukkan. Okay, pusing ikut lawan arah jam. Okay, dah agak longgar, dah boleh cabut dengan tangan je. Okay, ni lebihan air dalam pipe. Stop valve untuk shower. Okay, yang ni brand Hemos satu set. Sekali yang cartridge, ini cartridge spare dia. Okay, cartridge kalau lain-lain brand ataupun lain-lain seller, kena check lah, dia punya cartridge tak sama saiz. Okay, contohan macam ni Hemos. Okay, sini ada thread. Ni sleeve dia, ada thread. Ada thread kat sini. Ada thread kat atas ni untuk sambung kat sini. Thread yang bawah ni untuk sambung dengan body housing ni. Tapi ini bukan saiz dia lah, yang tanam dalam dinding tu. Okay, pasang sini. Okay, macam ni. Lepas tu datang sini. Sini ada o-ring getah rubber. Ni untuk tutup lubang kat dinding. Lepas tu ada handle dia. Ada grab screw. Handle grab screw saiz 2. Lubang dia saiz 2/5 Allen key. Lepas tu saiz diameter grab screw ni 5 mm.
panjang pun 5mm. So saiz grab screw ni M5 diameter kali 5mm tu panjang. Lepas tu saiz Allen key 2.5mm. Okay, macam ni ngam je masuk. Okay, sebab dia datang satu set. Lepas tu nak highlight satu lagi, dia bukan stainless steel lah, dia hanya coating saja. Nampak dah lama dia akan mengelembung So bukan stainless steel, hanya coating saja. Grab screw ni stainless steel sebab dia tak karat. Okay, kalau satu set ngam. Okay, sebelum tu getah ni pasang. Sebelum datang dia tak pasang lagi lah, dia datang asing. Pasang selit kat sini je. Okay, tak jatuh, dia lekat kat situ. Okay, ni spare part yang sama saiz. Okay, kalau yang tak sama saiz, okay, macam ni kan. Ni saya beli kat seller lain. Unfortunately tak sama panjang. Dia lebih panjang. Okay, kita try pasang. Buka. Okay, ni Hemos. Ni Hemos juga ngam. Ni spare. Okay, ni yang seller lain. Okay, dia lebih panjang. Ni bersama seller lain lebih panjang. Dan saiz hujung gigi ni pun tak sama, diameter dia. Okay, ni yang Hemos. Ni yang seller lain, yang panjang punya. Okay, Hemos memang ngam dengan sleeve dia. Okay, kalau yang pasang yang seller lain punya, okay, dia boleh ikat kat sini, boleh ikat kat thread ni. Yang dalam ni pun boleh masuk dalam housing dia. Tapi ini bukan housing dia, ini yang stock corp city punya. Ni contoh je lah, boleh masuk. Yang kalau yang asal Hemos punya, okay, ikat ni. Nampak dia terlebih banyak sebab dia panjang. Lepas tu ni pun nak masuk tak muat. So take note tu lah, kalau beli set tu, valve dia pun beli kat seller yang sama, brand yang sama, baru ngam. Kalau tak jadi macam ni lah, tak ngam, tak boleh masuk. Okay, satu masalah dia panjang. Ini boleh je masuk kat body yang tanam dalam dinding. Masalah dia ini tak muat dengan terlebih panjang. Ini pun sama, terlebih panjang. Terlebih panjang, tak boleh masuk. Gigi ni tak sama dengan ni, tak ngam, tak compatible diameter dia. Okay, ni saya beli seller yang sama, dua-dua panjang. Yang Hemos pendek sikit. Okay, ini Hemos punya cartridge. Bila pasang ngam dia untuk masukkan handle dia. Ni grab screw ni ikat dengan Allen key 25. Okay, nampak dia macam tu. Ni baru ngam. Okay, kita ukur. Ini spare part yang sama saiz sebab beli pada seller yang sama. Cartridge valve Hemos total 84. Ini pada seller lain. Total panjang 92. Ini pula 91. Okay, panjang sleeve ni Hemos punya 556 macam tu. Okay, lepas tu Hemos punya
dalam 58 macam tu. Okey, kalau sini boleh ikat lah, dia besar 56 macam tu lah. Kalau yang ni, jenis ni, RM66 sampai sini. Kalau sini dalam 63. Ni pula 65. Sini ke sini sampai ke getah dalam 60. Ini Hemos dalam 24 24. Ni brand lain yang panjang 24 juga. Ini jenisnya ni 24 juga. Okey, ini sama saiz. Ini diameter ni 17 hingga 18. Hemos brand lain 17. Ni 18. Okey, ni part ni boleh masuk aje. Cuma part ni panjang dengan diameter ni masalah, tak boleh masuk kat sini. Okay, next point macam ni, dia panjang, tak boleh pakai spanner biasa, tak boleh access. Kena pakai soket yang long ni, soket box yang long. Lepas tu dia punya ni pun tak sama saiz lah. Macam ni 14, soket 14 saiz. Macam ni soket 17. Macam ni soket Hemos punya 15. Contoh ini 15. Hemos punya 15. Kalau untuk yang ni 15 tak muat kena pakai saiz 17. 17 baru muat. 17 baru muat. Ini hex 17. Ini 14. Tu. Okey, spanner 14. Tapi tak boleh pakai spanner lah sebab tak boleh access lah kat dalam lubang tu. Ini nak tunjuk saiz je. Kena pakai soket saiz 14. 14, soket 14, soket 17. Hemos soket 15. Okey, ni grab screw. Diameter dia sepatutnya 5mm ni. Diameter 5mm. So M5. Panjang 5mm. So saiz dia M5 kali 5. M5 kali 5. Allen key hex range dia 2.5 lah. 2.5. Kalau ukur dengan penny clipper 2.5. Okay, body dia tak sama dengan body walaupun bentuk sama tapi saiz dalam ni tak sama. Macam ni untuk stock cork brand City, setengah inci heavy duty, setengah inci light duty. Setengah inci heavy duty, setengah inci light duty. City Okay, contoh kalau pasang kan. Tak boleh pun. Tak boleh masuk pun. Tak, dia sangkut kat dalam. Sangkut kat dalam tu lah, tak boleh masuk. Ini pun sama. Tak boleh masuk. Dia sangkut. Tu kesimpulan dia, body ni yang macam bentuk T ni, yang shower punya tak sama saiz dengan stock cork punya walaupun setengah inci. Okay, pasang balik grab screw dia, takut hilang.
M5x5 Allen key saiz 2.5. Next, okay. Yang Hemos ni dia pakai yang standard ceramic disc yang kalau putih So kalau ceramic disc rosak boleh beli spare part ni je. Dia ada ceramic disc sekali dengan getah sekali O-ring hitam ni. Okay, dia punya construction sama, simple je. Ni Kak ada ceramic disc dalam. Okay, kat sini ada lock dia. Lock ni buka dengan test pen dia boleh. Okay, ni keluarkan dulu. Okay, macam tu. Dipasang sama balik, pasang macam asal. Okay, macam tu. Okay, kaki ni kalau nak keluar kena buka lock ni. Okay, macam tu. Okay, baru boleh keluar. Sini ada O-ring 2. Dalam ada O-ring kat tu. Dalam. Tu. Dalam ada O-ring. Okay, kalau kaki dipatah, bila pusing dia loose. So, kalau kaki patah kena beli cartridge satu set lah. Kalau ceramic disc ni rosak, nanti ni biasanya akan rosak kat sini. So make sure cartridge spare pun sama size lah. Ceramic disc yang spare sama size. Ni pun sama, make sure sama size. Ni untuk Hemos macam ni. Yang ni yang brand lain, yang panjang sikit tadi. Dalam construction dia sama je. Ni ceramic disc juga. Ceramic disc macam tu. So yang ni kalau nak tolak keluar kena buka lock dia kat sini. Tolak atas pen. Okay, ni pun tolak bawah. Okay, sama juga aku ada O-ring hitam 2 ni, O-ring putih 1. Sini sama juga O-ring hitam 2. Kat dalam tu sangkut lagi O-ring. Tapi yang ni kena hitam lah. Yang ni kena putih. Okay, kita tengok macam tu beza dia. Hemos sebelah kiri, yang ni yang seller lain punya. Sebelah kanan. Beza lah kaki dia. Tapi kalau kaki ni nak masukkan Hemos ni, tak boleh. Tak boleh. Hemos kena dengan Hemos. Baru ngam. Kalau Hemos nak masuk dekat sini, tak boleh sebab dia jadi loose kat sini. Nanti boleh bocor kat atas ni. So tak boleh interchangeable lah batang ni. Ni asal, try masuk balik. Ini baru ngam. Ni asal dia. Getah O-ring hitam tu tak terlebih naik atas, so tak bocor. Yang ini pelik sikit dia punya construction dia. Okay, ini nanti dulu kita pasang balik ni. Yang Hemos dulu. Okay, pasang situ. Okay, macam tu. Tolak, masuk. Pusing-pusing sikit. Okay, dah ke dalam. Ni nampak ada lebihan sikit masuk kat longkang. Ni longkang. 1, 2 longkang. Longkang 2 kiri kanan. Okay, masukkan, make sure jangan terbalik lah, macam arah macam ni.
adjust sampai masuk longkang. Okey, masuk longkang 6. Masuk longkang. Okey, masuk longkang 6. Okey, lepas tu datang getah merah. Okey, macam tu. Lepas tu lock. Kalau tak lock ni, bila kita tolak ni, ni boleh terkeluar balik ya. Itulah guna lock Okey, saya mau siap pasang. Ini pula ini sama. Pasang ni dulu. Okey, tolak masuk bawah. Okey, macam tu. Okey, pasang ceramic disc ni. Dudukkan macam ni, masuk dalam longkang ni, kiri kanan. Longkang. Okey, macam tu. Tang getah. Okey. Lock ni kalau tak pasang, bila kita tolak, dia terkeluar. So, kena pasang lock. Okey, pasang balik. Pasang. Okey, tarik. Okey, pusing-pusing sikit. Bagi ni jatuh bawah. Macam tu. Okey, ni close, ni open. Okey, pasang ni ceramic disc ni kat longkang dia. 1, 2, longkang. Okey, masuk. Pasang ni. Okey, pasang lock dia. Lock dia tolak je. Okey, dah pasang lock. Bila kita tolak, baru dia tak keluar. Itu fungsi lock. Okey, ni dah selesai. Ini pelik sikit. Ini konstruksi dia pelik sikit. Okey, getah ni boleh buka. Okey. Kemudian okey, ni macam ni ya. Kalau open close. Okey, ni dengan cungkil besi. Dia leceh sikit nak buka benda ni. Cungkil. Okey dah. Macam ni, cungkil. Dia tak ada thread pun, kata nak kata. Cungkil je. Okey, dalam dia ada ceramic disc juga. Ceramic disc dia, pair dia pelik sikit. Dia macam tu. Dia pelik sikit. Okey, dalam macam tu. Okey, cuba buka ni. Lock Okey, lock dah buka. Okey. Kalau buka dia jadi macam tu. Ada o-ring 2. Lepas tu ada putih ni. Konstruksi dia pelik sikit. Dia buka. So. Okey, cuba kita compare dengan yang tadi lah. Okey, asingkan macam ni. Okey, buka lock. Okey, ni dia punya ceramic disc. Buka lock. Okey. Dari segi batang panjang lebih kurang. Okey, cuma ni construction dia pelik sikit.
Dia macam tu. Macam dia pelik sikit lah. Saya tanya seller, bezel dia kata ini lagi tahan lama. Okay, bezel dia macam tu. Lepas tu ceramic disc dia pun, pair dia pun pelik macam ni. Macam ni, yang normal punya. Macam ni. Size tak sama. Tak sama. Ni besar sikit. Yang ni besar sikit. Dia punya disc dia. Tak sama saiz. So ni nak cari spare part susah sebab disc dia tak sama saiz. Okay, macam tu. Pasang balik. Okay, macam ni. Kalau dalam pun ada o-ring kat lah. Kalau putih tu. Dalam ada o-ring kalau putih. Okay, pasang balik. Situ pusing-pusing sikit. Okay, sampai dia level ni, yang jaring-jaring ni. Okay. Lepas tu datang benda ni. Benda ni slot masuk je. Slot masuk kat sini. Ada slot masuk. Situ. Okay. Tarik ke dalam. Pusing-pusing sikit. Pusing sampai di okay, sampai level ni. Sampai level ni. Okay, lepas tu datang disc ni. Sama juga ada longkang kiri kanan. Longkang. Satu. Dua. Okay, kedudukan macam ni Okay, masuk longkang. Masuk longkang. Okay, pasang benda ni. Ni ada o-ring juga ni kalau putih. Ada o-ring juga kalau putih. Ini boleh leceh juga lah. Tak kunci lah. Supaya dia tak jatuh. Okay, kunci masuk. Okay, pasang balik. Cuba ketuk sikit. Kena ketuk. Kena ketuk pun masuk. Ketuk masuk. Okay, dah tak cabut ni. Okay, baru datang o-ring kalau merah ni kat luar. Macam tu. Okay. Test. Okay. Tak jatuh, dah ngam. So ni pelik sikit. So better. Ini senang nak cari spare part lah. Jadi kalau dalam dia rosak, susah sikit nak cari spare part. Okay, pasang balik. Okay, pasang balik. Okay, pusing sikit kami tarik ke bawah. Macam ni. Okay, lepas tu ni. Make sure kedudukan macam ni. Okay, masuk dalam longkang dia. Okay, pasang ni balik. Pasang lock balik. Okay, ini yang panjang. Tapi spare part ni susah sikit nak cari dalam dia. Tapi saya cakap ini mahal sikit dan saya cakap ini tahan lagi lama. Ini yang Hemos punya, pendek sikit. Housing Hemos shower stop bath housing dekat dalam ni tak sama dengan housing Stopcock City. Tak sama. Tak sama. Tak compatible. Pasang balik yang asal Hemos. Okay, pusing rajam. Size soket 15 15. Okay, dah ketat dengan tangan. Tambah sikit.
pakai L sikit lepas tu buka stopcock kat luar, tengok ada bocor ke tak. Buka stopcock ke belah A. Contoh ni maksimum kan. Kita kendurkan sikit supaya nanti kalau nak buka tutup nanti dia tak jam. Kalau macam maksimum terus, nanti lama-lama dia boleh jam. Kendurkan sikit. Dah buka stopcock, so far tak ada nampak benda pelik. Tak ada bocor, tak ada bocor. Okay, stopcock dah buka. Sini, okay, tak ada bocor. Okay, selepas dah tak ada bocor, baru pasang habis. Okay, pasang ni. Okay. Ni pulas ya. Buat rajam. Okay, dah ketat. Ni tolak bagi rapat. Tutup lubang. Next, pasang handle. Ketatkan grab screw ni pakai linky size 2.5. Okay, adjust posisi mana nak tutup, nak open close valve. Menegak boleh, macam saya pilih macam ni. Okay, macam ni. Dan tutup macam ni. So nanti kalau nak buka grab screw ni, senanglah access dari sini. Okay, lepas tu ketatkan. Kat linky size 2.5. Okay, dah ketat. Try on. Try open valve. Shower head kemudian pasang. Ni pasang ni dulu. Shower stop valve.